Selamat petang kepada Puan Nur Anida dan rakan-rakan. Saya Subhashini Narayana Rao, nombor matrik 290463, dan juga rakan kumpulan saya yang lain akan memberi sedikit penerangan berkenaan tugasan kumpulan kami bertajuk peranan pemimpin khususnya di dalam sektor awam bagi menguruskan diversiti. Jadi saya akan mulakan dengan pengenalan. Okey, apa itu diversiti? Diversiti juga selalu disebut sebagai kepelbagaian. Jadi kepelbagaian ini merujuk kepada kewujudan seseorang individu yang datang daripada pelbagai latar belakang, budaya, etnik, umur, agama dan juga lain-lain. Jadi matlamat utama pengurusan kepelbagaian adalah untuk mencipta satu persekitaran yang inklusif yang menghargai perbezaan sambil memanfaatkannya untuk kejayaan organisasi. Jadi untuk makluman rakan-rakan, terdapat beberapa kepentingan dalam mengamalkan kepelbagaian. Jadi yang pertama adalah dunia tanpa sempadan telah mencipta cabaran dan peluang baharu bagi setiap organisasi. Jadi seiring dengan perluasan perniagaan secara global, setiap pemimpin dalam organisasi perlu memanfaatkan kumpulan bakat yang pelbagai dan memenuhi keperluan pelanggan yang juga pelbagai. Kepentingan yang kedua adalah pasukan yang pelbagai dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih inovatif dan dapat mempertimbangkan daripada pelbagai perspektif. Selain daripada itu, saya juga ingin menambah sedikit berkenaan kepentingan kepimpinan dalam kepelbagaian, iaitu kepimpinan dalam diversiti. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang inklusif akan mencipta budaya yang menghargai perbezaan. Jadi perbezaan adalah sesuatu yang unik. Jadi semua pemimpin harus menggunakan perkara itu secara baik. Yang kedua adalah tanpa kepimpinan yang kukuh, konsep kepelbagaian akan gagal. Ini kerana seseorang pemimpin akan tetapkan tona inklusiviti yang akan menjadi tunjuk ajar dan contoh kepada kakitangan lain di organisasi. Jadi seorang pemimpin yang memberikan contoh baik dalam kepelbagaian, dalam diversity akan menjadi contoh kepada orang lain. Jadi itu sahaja untuk pengenalan. Saya akan serahkan kepada rakan-rakan lain dan saya akan sambung semula di bahagian teori. Terima kasih. Terima kasih rakan saya di atas penerangan tersebut. Seterusnya saya Muhammad Amirul Farah bin Abdul Ghani, nombor matrik 290388 akan meneruskan pemutaran ini yang bertajuk peranan pemimpin dalam mengurus kepelbagaian. Pemimpin yang berkesan perlu terlebih dahulu mengenali dan menghargai pelbagai dimensi termasuk budaya, jantina, agama, warga negara. Ciri-ciri yang menjadikan setiap individu itu unik. Dengan memahami dimensi kepelbagaian ini, pemimpin dapat mencipta suasana yang memanfaatkan kepelbagaian tersebut untuk kejayaan organisasi. Untuk peranan pemimpin dalam mengurus kepelbagaian terdapat 3 elemen penting, iaitu yang pertama ialah mewujudkan persekitaran inklusif. Antaranya adalah tempat inklusif memastikan semua pekerja dihormati dan dihargai tanpa mengira latar belakang. Pemimpin perlu mencipta persekitaran di mana pekerja dapat meluahkan diri secara automatik, memastikan suara setiap pekerja didengari dan dihargai. Keduanya ialah memudahkan dialog terbuka. Dialog terbuka ini adalah asas kepada pengurusan kepelbagaian berkesan. Perbualan terbuka membolehkan pemimpin mengenal pasti isu tersembunyi atau bias tidak sedar dan menanganinya secara proaktif. Yang ketiga adalah promosi peluang saksama. Pemimpin dalam organisasi pelbagai harus memastikan semua pekerja memastikan akses yang sama kepada peluang tanpa mengira latar belakang. Pemimpin harus mempromosikan kepelbagaian dalam mengambil pekerjaan, rumusan dasar dan penyampaian perkhidmatan. Dari segi cabaran mengurus kepelbagaian dalam sektor awam, perbezaan budaya pula ialah terdapat 3 pecahan untuk dibentangkan. Antaranya ialah pertama, kesan perbezaan budaya terhadap dinamik pasukan. Pasukan yang pelbagai membawa perspektif berbeza yang dapat memperkaya idea dan penyelesaian masalah. Perbezaan dalam komunikasi dan norma budaya boleh menyebabkan kesukaran dalam
mencapai kesepakatan dalam tindakan bersama. Seterusnya, berinteraksi dengan pihak berkepentingan. Pihak berkepentingan ini datang dari pelbagai latar belakang budaya, agama dan demografi yang menambah kerumitan dalam menyelesaikan dasar dan perkhidmatan. Pemimpin di sektor awam menghadapi kesukaran dalam menyelesaikan dasar dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan semua pihak. Strategi untuk menangani perbezaan budaya ialah pemimpin sektor awam perlu melaksanakan latihan lintas budaya untuk meningkatkan pemahaman. Pemimpin harus mempromosikan gaya kepimpinan yang inklusif, menghormati dan menghargai perbezaan budaya, meningkatkan perpaduan pasukan dan memperbaiki proses membuat keputusan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, dalam usaha memastikan kelestarian dan keberkesanan sesebuah organisasi pada era globalisasi, penyelesaian kepelbagaian yang strategik menjadi satu keperluan yang tidak dapat diketepikan. Oleh itu, pemimpin dan pengurus perlu merangka strategi yang khusus yang bukan sahaja menjamin kesaksamaan dan keadilan, tetapi juga memupuk suasana kerja yang inklusif, harmoni dan produktif. Latihan kepelbagaian adalah strategi penting untuk mempromosikan pemahaman dan inklusiviti di tempat kerja. Di Malaysia, terdapat beberapa latihan dan kursus yang boleh dijadikan contoh, dan contohnya antaranya ialah latihan Cross-Cultural Communication and Cultural Diversity Management oleh IMTC dan kursus Unconscious Bias Training oleh The Knowledge Academy. Seterusnya, pemimpin perlu mengurangkan bias dan membangunkan inklusiviti. Dalam isu ini, latihan boleh membantu pekerja mengenali dan menangani bias mereka sendiri, terutamanya dalam proses seperti pengambilan, penilaian prestasi dan pembuatan keputusan. Kaedah latihan seperti bermain peranan dalam kajian kes dan pembentukan pembincangan kumpulan adalah alat yang berkesan untuk memupuk empati dan pemahaman antara pekerja. Dan akhir sekali, perlu memupuk semangat dalam pembangunan kepimpinan seperti mengadakan latihan kepimpinan, komunikasi berkesan dan penyelesaian konflik, dan mengadakan mentor dan mentee dan untuk memberikan sokongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Ahmad Amirul bin Ma'lum, nombor metrik 290348, dan saya akan membentangkan bahagian manfaat kepelbagaian dalam sektor awam. Kepelbagaian membolehkan sektor awam lebih memahami dan memenuhi keperluan pelbagai komuniti yang dilayan dengan mewakili pelbagai latar belakang, kaum, budaya dan agama. Perkhidmatan yang ditawarkan akan menjadi lebih inklusif, responsif dan mesra rakyat. Terdapat beberapa manfaat adalah: nombor satu adalah peningkatan inovasi. Ia dapat memupuk kreativiti dan idea baru. Kepelbagaian memainkan peranan penting dalam memupuk kreativiti dan menghasilkan idea-idea yang baru. Hubungan antara kepelbagaian dan inovasi. Penyelidikan telah menunjukkan bahawa pasukan yang pelbagai lebih cenderung menghasilkan jalan penyelesaian yang lebih efektif dan membawa pelbagai pandangan dalam menyelesaikan masalah. Manfaat nombor dua adalah penyampaian perkhidmatan yang awam yang lebih baik. Kelebihan pasukan yang pelbagai. Organisasi sektor awam mendapat manfaat daripada memiliki pekerja yang berkongsi pengalaman dan perspektif. Tenaga kerja yang mencerminkan komuniti dapat mengenal pasti keperluan khusus pelbagai kumpulan dan mencipta dasar atau program yang disesuaikan untuk menangani keperluan tersebut. Kepelbagaian membawa perkhidmatan yang lebih sesuai. Perkhidmatan awam seperti penjagaan kesihatan, pendidikan dan program sosial lebih berkesan apabila dibentuk oleh pasukan pelbagai dan memahami cabaran yang bakal dihadapi. Manfaat yang ketiga adalah reputasi organisasi dapat ditingkatkan. Persepsi awam terhadap inklusiviti. Menerima kepelbagaian dalam sektor awam meningkatkan reputasi organisasi kerajaan. Menarik dan mengekalkan bakat yang sedia ada.
organisasi mengutamakan kepelbagaian lebih menarik kepada bakat terkemuka dan pelbagai latar belakang dengan mempromosikan persekitaran inklusif. Organisasi sektor awam dapat membina tenaga kerja yang bukan saja mahir tetapi juga terlibat dengan pelbagai program, menyumbang kepada kepuasan pekerja, mempromosikan kepelbagaian dan inklusif, juga menyumbang kepada kepuasan dalam bekerja. Kajian menunjukkan bahawa tempat kerja yang inklusif lebih cenderung mempunyai kadar perolehan yang rendah kerana pekerja merasa dihargai dan sentiasa disokong. Dan seterusnya akan serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan slide. Terima kasih. Baik rakan-rakan, kita akan teruskan dengan teori. Jadi pemimpin dan konsep kepelbagaian dalam organisasi ini boleh dikaitkan dengan beberapa teori. Jadi teori yang pertama adalah teori kepelbagaian dan inklusi, juga disebut sebagai diversity and inclusion theory. Jadi teori ini menerangkan pentingnya mewujudkan satu persekitaran kerja yang inklusif di mana semua individu tanpa mengira latar belakang atau apa-apa rasa diterima dan dihargai. Jadi teori ini boleh diaplikasi melalui pemimpin yang memastikan bahawa dasar dan amalan organisasi menggalakkan inklusiviti seperti menyediakan latihan kesedaran dan kepelbagaian dan pastikan semua suara didengari. Jadi teori yang kedua adalah teori identiti sosial, dia juga disebut sebagai social identity theory. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang individu itu mengkategorikan diri mereka dan orang lain dalam kelompok sosial berdasarkan ciri-ciri seperti jantina, bangsa, agama atau umur. Teori ini juga membantu memahami bagaimana bias dan diskriminasi boleh berlaku dalam sesebuah organisasi. Seterusnya adalah teori ketiga, di mana teori ketiga adalah teori pertukaran sosial, juga disebut sebagai social exchange theory. Basically, teori ini menyatakan bahawa hubungan antara individu dalam organisasi adalah berdasarkan pertukaran timbal balik. Jika macam give and take lah, seperti give and take. Jadi jika pekerja merasa dirinya dihargai dan dilayan dengan adil, mereka akan lebih committed dan produktif. Aplikasinya boleh disebut sebagai pemimpin perlu memastikan bahawa semua pekerja tanpa mengira latar belakang mendapat peluang yang sama rata untuk berkembang dan juga dihargai. Ini akan meningkatkan motivasi setiap pekerja dan setiap kaki tangan dalam setiap organisasi untuk memberikan satu komitmen yang lebih produktif. Jadi itu sahaja untuk bahagian teori. Terima kasih.